Hai guys, selamat pagi. Hari ni saya, Cikgu Sempat Agus, nak pergi mana? Nak pergi ke GV Point Bangsa. Ni barang saya. GV box, GV top rack, GV base plate, GV bag. Jadi sekarang ni saya nak pasang crash bar yang ada kat sini nanti. Crash bar daripada GV. Dia punya code-nya saya share kat sini. Saya dah buat appointment dekat GV Bangsa. So let's go GV Point Bangsa. Come on. Okay, dah sampai GV Bangsa. Alamak, abuk. GV Point di Jalan Ma'ruf ni. Ngam-ngam buka. So kita nak pasang crash bar. Let's go. Nak pasang kat sini ya. Itu adalah motor saya. Tu Tracer dan GT. Ini KTM. Atas tu T-Max, motor lama saya. Jom kita masuk GV dulu. Ni tempat dia. Dek, kawah. Ni hari ni kita nak pasang crash bar. Dek, saya ada buat appointment dah untuk pasang crash bar. Yang daripada JB Daripada JB tu. Ini setback. Oh, lawa ni. Ini saya punya. Tapi saya letak dekat top box. Dia boleh jadi side box macam ni. Oh, ini lawa. Ini tracker ni. Ini motor apa ni? Nampak ni. Semua ada top box kat sini. Jom kita naik atas pula. Weh, handsome ni. Alright, yang ini bahagian helmet. Cun-cun punya helmet. Ini windshield GV. Ini inilah dia. Tank lock ni BF 2171 untuk tracer dah habis dah. Ini phone lah. Jaring pun ada. RM75 guys. Specific mounting. Ni boleh tengok kat sini. Ada juga spotlight. Apa yang kita jumpa? Di sini ada sarung tangan. Di sini ada jaket-jaket. Memang premium jaket dia. GV ni barang daripada Itali ya. Memang padu. Posh bag. Saya nak ambil ni lah. Canyon ni lawa ni. Berapa harga dia? Tak ada harga. Mungkin percuma. Ini lawa. Ini pure leather. Ini tank bag 16 liter. Tapi saya nak cari yang kecil-kecil je. Saya tak nak yang besar-besar. Baju hujan. Cap GV. Rambang mata. Ini lawa. Sebab dia lawa lah ni. Aduh, kalau saya tahu saya cari yang ni lah. 8.5. Dan dia sejuk. Kenapa saya pasang di GV? Kerana GV ni dah ada R&D tau. Dia ada R&D. Semua barang daripada Itali. Crash bar yang saya beli ni pemasangan profesional. Buat khas untuk tracer lah. Tracer 9GT saya. Kita bawa belakang. Kita bawa belakang. Alright. Boleh? Okay. Ini dia tengah sejukkan lah. Dia nak sejukkan dia punya enjin ni supaya mudah kerja. Ini barangnya, crash bar. Sebab bungkus ni sebab kan dari JB ni. Dari JB kan. Yalah. Nampak ni dari Itali ya. Dia ada kod dia. Dia ada kod dia untuk Tracer 9GT ada kod ni. Okey, nampak. N2171 memang untuk Tracer 9GT 2015. Okay, nice. Pemasangan tengah dibuat oleh staff GV. Itu saya punya crash bar. Disusun elok-elok. Di tengah pasang lah. So staff only. Jadi tak boleh lah masuk saja kan. Sebelum tu cuci mata. Dan kita charge handphone.
Lawa ni. Woi, 600, 500. Yang ni RM88 murah je. Sebab ini dia punya base plate ni macam basic saja. Ni ada sahabat saya ni, Abang MK ni, kita nak tengok motor dia. Tak nak tengok motor dia. Jom. Buat video sikit je. Ini motor dia, macam motor saya lah. Ini dia dah siap pasang lah, dah siap pasang. Macam ni lah crash bar dia, kejadian crash bar dia kan. Lawa kan. Jadi dia nampak lebih solid. Oh, ini nak kena cari ni. Ini nak kena cari ni. Lawa ni. Ini dia pakai 3P punya rack. Dia pakai shed punya. Ini top box shed. So dia pun motor sama dengan saya, Tracer 9GT. Dia dah ada future eyes. Dah ada future eyes. Ini motor dah banyak modal jugalah. Awak ni. Ini dah ada cover. Dekat mana? GB. Okay, ini skru original. Dia akan pulang balik. So inilah dia, lawa lah. Inilah crash bar. Lupa tadi apa dia punya kod dia, TN2171. Memang khas untuk Tracer 9GT. Boleh cek dia punya website ni, dekat GV ni. Korang boleh nampak apa barang korang nak, motor korang. Yang ini memang lawa lah. Boleh lah protect untuk soft punya impact kan. Harap-harap doa supaya tak berlaku yang tak baik lah. Tapi dia menambahkan look motor ni kepada lebih garang lah. Pada saya memang suka lah look adventure ni. Lepas ni kita nak pasang box pula kat Nyai nanti. Alright, terima kasih GV. Okay, ini tengok XADV V3. XADV V3. Ini motor macam motor saya lah. Ini motor saya lah, Cikgu Sempak Agus. Dah siap motor dia, nampak. Padu ni memang cun-cun dia. Dia punya bracket semua complete set. Kita cek balik lah pemasangan dia, lurus tak lurus, ngam tak ngam kan. Semuanya ngam-ngam cun-cun ya. Alright. So, lawa lah. Okay, nice lah. Itulah tadi pemasangan yang saya tunjukkan. Saya pasang ni crash bar GV ni TN2171. Saya pasang di GV Bangsa. Nombor telefon GV Bangsa saya boleh share kat sini. Location dia terletak di Jalan Makruf, Kuala Lumpur. Dengan memasang crash bar ni, kita boleh letak macam-macam aksesori. Contohnya saya letak aksesori bekas air Kewik ni. Ni memang mudah lah untuk letak air. Jadi kalau kita touring, kita susah nak letak air. Kadang-kadang nak masuk dalam box, kita nak ambil balik susah. Jadi kita boleh letak bekas air pada crash bar ni. Crash bar ni juga kita boleh letakkan spotlight kat sini. Ada orang letak crash bar bag. Ada bag kat sini, boleh letak macam-macam lah. Selain daripada dia perlindungan kepada enjin, dan kebanyakannya anda pun dah tahu, Tracer 9GT ataupun Yamaha MT-09, banyak kes chassis crack ni kan. Puncanya adalah pemasangan crash bar yang tak ikut spesifikasi dan juga pemasangan slider. Sebab enjin motor ni dia ada vibrate, dia sangat torky, 800cc lebih, 900cc macam tu. Jadi kalau kita tak pasang ikut spesifikasi, sudah tentu akan mengakibatkan sesuatu kesan yang tidak baik kepada enjin. Dia ada bush kat sini. Anda akan dapat lihat kalau pemasangan GV, SW Motec, apa lagi, jenama macam EMS, jenama macam Cross Pro, semuanya ada R&D. Jadi kalau nak pasang crash bar di mana-mana motor, pastikan cari yang betul-betul berkualiti dan mempunyai R&D yang baik. Contoh seperti GV.